Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdasarkan komen daripada followers Min kini hadir di kawasan Bukit Pulau Kerengga. Pulau Kerengga, sebuah kawasan yang terletak tidak jauh daripada kawasan Bukit Gajah ataupun kini dikenali sebagai Gunung Kriang. Terdapat sebuah makam yang pernah dikeramatkan di kawasan Bukit Pulau Kerengga. Sememangnya terdapat kawasan perkuburan lama yang kalau diikutkan dari nisannya bernisankan batu garanit berkemungkinan daripada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Menurut penduduk kampung yang tinggal berdekatan di kawasan kaki bukit ini, makam yang pernah dikeramatkan di sini diberi nama sebagai Makam Keramat Tok Saadiah. Namun pada masa kini, makam ini telah hilang kesannya kerana dikatakan nisannya pun telah tiada di kawasan tersebut. Pakcik ini merupakan seorang di antara penduduk yang pernah menyaksikan pernah adanya makam tersebut dan pernah dibangunkan pada satu ketika dahulu. Hujung kaki dia ada pokok kana. Pokok kana. Oh, dia kot ni lebih kurang ni. Kot tu. Nisan macam ni lah dulu. Dulu batu nisan dia macam ni. Macam tu. Percabut ke mana? Dia percabut. Orang dulu-dulu. Kan dulu orang duk gila datang tu, nak buat ekor tu. Tak boleh ni cabut batu nisan balik. Pada satu masa dahulu, penduduk Pulau Rengga ini dikatakan mempunyai kemahiran menghasilkan rengga, iaitu tempat duduk atau bakul yang diletak di atas gajah untuk dinaiki pemilik gajah. Kawasan Bukit Gajah ataupun Gunung Kriang ini dipercayai menjadi lokasi gajah yang dibela penduduk dikumpulkan sebelum haiwan itu dibawa ke pelabuhan Kuala Kedah untuk didagangkan atau dijual kepada kerajaan lama di rantau ini. Kira ni bukan tu. Batu bukan. Bukan. Dia kot ni lah ni. Ni. Kawasan dia. Dulu dia pasal apa? Tambun batu kat atas ni. Buat keliling dia aku. Keliling dia atas dia pun. Tu dia pun buat pondok. Dah boleh kat geng-geng menurun. Dua-dua pasang hilang. Tapi dari sini nampak lah ni bentuk makam. Dia ke sana je kan. Dia melintang. Ke sini, pergi sampai situ. Kawasan dia tu batu tu. Dulu ada pondok apa semua lah tu. Dulu ada pondok lah. Kalau kata longgukan tanah memang ada ni. Ni makan dia pakcik kan. Ni. Pakcik kata dulu ada batu depa lungguk tu. Depa lungguk keliling ni kira kawasan ni makam dia. Cuma buat masalah bata lepek tu tak ada. Cuma dia memang dia ada longgukkan tanah lah di keliling dia ni.